Zulfazli Syekh Ahmad, seorang anak muda daripada negeri Sabah. Tetapi mulut cukup dengan kelantangan. Lantang bersuara untuk membela rakyat Sabah, kita boleh terima. Tetapi kalau lantang dalam erti kata memaki hamun, memfitnah, membohong, menunggang isu, termasuklah isu Allahyarhamah Zahra Khairina pun ditunggang dalam peringkat awal, maka ini bukanlah seorang pejuang, bukanlah seorang contoh anak muda yang perlu diikuti. Ini bukan sebagai seorang anak muda, bukan ikon anak muda. Kalau kita nak mencontohi, mengambil ikon anak muda, Zulfazli Syekh Ahmad bukanlah orang yang layak. Dia sebagai anak muda yang memaki hamun, memfitnah, menunggang isu. Suatu ketika, apabila dia nak up semula nama dia, ditunggang sehabis-habisnya isu Allahyarhamah Zahra Khairina. Berpuluh ribu orang menonton live, upload dalam YT, dalam TikTok dan sebagainya. Dapat bayaran daripada YT dan sebagainya. Tetapi itu tatkala dia menunggang. Apabila rakyat sudah faham, apabila Atan Likas buat laporan polis kerana dia mengatakan isu tentang isu kematian Allahyarham Zahra Khairina, isu meminta kutipan duit derma, dan kita bongkar sehabis-habisnya kebejatan mamat yang bernama Zulfazli Syekh Ahmad ini. Akhirnya rakyat yang dahulu memuji, memuja dan mengagung-agungkan mamat ini, maka rakyat sudah mengerti dan faham bahawa orang ini adalah sebenarnya orang yang tidak boleh dipercayai ataupun orang yang tidak boleh diambil persaksiannya. Hari ini, tatkala ada seorang orang politik meninggal dunia, dia masih lagi cuba untuk tegakkan benang basah. Kononnya, dia memaafkan Allahyarham yang meninggal itu. Tetapi sepatutnya, dia yang perlu meminta maaf daripada orang yang difitnah, orang yang dikeji, dimaki, hamun dan sebagainya. Terbalik, dunia sudah terbalik. Dia merasakan dia seolah-olah malaikat, bersih, suci, tidak mempunyai dosa. Dan dia boleh klaim orang yang dia hina, orang yang dia maki, dia fitnah itu, orang itu berdosa kepada dia. Dia pula minta nak sudi untuk memaafkan. Inilah dia, seorang tokoh anak Sabah. Tokoh ini bukan tokoh yang baik, tapi tokoh pemfitnah, pembohong, pendusta, pemaki hamun yang perlu kita tolak. Kita perlu sedarkan rakyat Sabah dan Malaysia bahawa Zulfazli Syekh Ahmad adalah